Hari ni kita nak berkenalan dengan seorang member aku, Anas. Tu dia. Tu pula aku. Lambat-lambat sikit. Even aku dengan Anas tak duduk serumah, still Anas selalu ajak aku pergi kuliah sama-sama. Ada lu juga orang kata kat aku, Anas ni macam pelik Tapi bagi aku, dia memang sempoi. Kami makan aiskrim sama-sama, makan lollipop sama-sama, minum asap pun sama-sama. Pun try tengok muka dia betul-betul. Tengok ada gaya Hrithik Roshan kot. Jangan main. Anas. Banyak aku hidup dengan Anas, banyak aku belajar macam mana nak tolong orang tanpa orang tu minta. Macam bacik ni, macam adik-adik ni. Tak dapat dinafikan yang Anas memangnya seorang yang pandai. Sebab tu dia ambil medik. Kami selalu study sama-sama. Sampaikan aku sendiri dah terikut-ikut perangai Anas yang selalu bawa buku dan baca atas-katik sebelum tidur. Tapi tu semua cerita sebelum study leave. Masuk je study leave, masing-masing buat hal masing-masing. Aku buat hal aku, Anas buat hal Anas. Aku pun tak pasti apa masalah kami. Dia dah habis akhirnya. Let's party everybody. Ada nak orang tu. Nah kan, ingat dah tak kenal aku. Weh, aku rindu nak rekod sama. Rindu kau nonton study tak ingat aku. Aku serius betul.